Hai, Assalamualaikum semua. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ini, selamat datang. Dan kepada mereka yang telah lama support video ini dan channel ini, selamat datang kembali. So, hari ini masih lagi kita nak bercerita tentang stres ibu yang baru bersalin. Sebenarnya saya bukanlah expert, tapi saya nak bercerita tentang pengalaman saya sendiri, macam mana rasa stres selepas bersalin. Okay, hari tu kita dah buat part 1 dan part 2. So, ini masuk part ketiga. Kita akan rasa stres sebagai ibu atas komen-komen orang. Okay, salah satu contohnya orang kata, kenapa kenapa anak tak letak atas bantal? Okay, itu tak apa lagi sebenarnya. At least kita boleh explain kenapa kita tak letak baby kita di atas bantal. Yang lagi best tu orang cakap, aku lagi sayang anak kau sebab aku nak letak di atas bantal. Kau sebagai ibu pun tak sayang anak. Ya Allah, mestilah ada sebab kan kenapa kita buat macam tu. Mana ada ibu tak sayang anak, kecuali ibu tu dia ada masalah mental, dan kalau tak sayang anak mestilah dia dah buat benda-benda yang lebih teruk daripada tak letak atas bantal tu. Okay, so kalau kita nak bercakap dengan ibu lepas bersalin, jangan sebarang cakap, sebab setiap ibu tu dia ada cara dia sendiri macam mana nak membesarkan anak dia. Dan of course, bila dia buat something tu, dia dah ambil tahu dulu, dia dah baca dan sebagainya. Okay, sebagai contoh yang kedua, orang akan cakap, kalau anak ni tak apa, kita boleh letak dalam bouncer. Bouncer tahu kan, yang boleh henjuk-henjuk tu. Okey, itu pun kita okey bila orang bagi cadangan, tetapi kadang-kadang kita ada peralatan tu dekat rumah, tapi belum sampai masanya belum sampai masanya untuk kita letakkan baby kita. Of course, bila kita ada something tu, kita dah baca dulu bila masa yang sesuai untuk kita letakkan baby kita di atas sesuatu tu, atau untuk buat something kepada baby tu. Dan kita akan rasa stres bila orang yang tak tahu apa dia datang, kenapa baby ni nangis-nangis, dia pun main letak je atas bonzer ke, atas apa ke. Sedangkan pada usia tersebut, baby kita belum lagi sesuai untuk letak di atas bonzer tersebut ataupun perkara tersebut. Orang mungkin ambil ringan tentang benda-benda tu, sebab setiap orang tu pandangan dia berbeza. Tetapi bila kita pegang anak orang, jaga anak orang, kita kena ambil tahu dan ambil sensitif juga tentang perasaan ibu, macam mana dia menjaga anaknya dan sebagainya. Kita tak boleh simply buat something seolah-olah kita adalah ibu kepada anak tersebut. Okay, antara lain yang saya rasa macam kadang-kadang saya diam je lah, walaupun kadang-kadang saya rasa serabut dengan orang kata, dengan orang punya cadangan dan sebagainya. Kadang orang cakap, kalau nak hilangkan kuning ni, kena jemur anak ni. Bila orang bagi cadangan, kita tak stres tau. Tapi bila orang macam push kita tu, kita akan rasa stres. Lepas tu ada orang cakap, kalau nak hilang kuning, bagilah minum air masak. Kau kena bagi minum air masak, sebab air masak ni boleh buatkan baby ni kurang kuning. Sekali dua cakap kita okey, tapi kalau dah banyak kali cakap, dan kalau kita tak buat tu, mesti ada sebab. Kadang-kadang kita tak nak tunjuk yang kita ni pandai, sebab sebenarnya kita dah research, kita dah baca apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita tak nak bagi stepek atas muka dia, tak boleh, budak kecil tak boleh macam ni, macam ni, macam ni. Seolah-olah kita nak menjaga. Kita pun tak naklah nampak macam pandai sangat. Kita ni baru je ada anak seorang dan baru berapa hari jadi ibu. Sedangkan orang yang bercakap dengan kita tu orang yang dah tua, orang yang dah jadi ibu, dah ada 2-3 orang anak kan. Cuma saya nak semua orang tahu yang ilmu penjagaan baby atau penjagaan kanak-kanak ni, dia berkembang dari masa ke semasa. Belum tentu apa yang you all buat, ni kepada ibu-ibu lama lah, belum tentu apa yang you all buat semasa you all beranak dulu relevan ilmu tu pada masa sekarang. Kadang-kadang orang cakap, Huraizan ni poyo lah, Huraizan ni semua benda dia tahu. Saya bukan semua benda saya tahu, bukan saya poyo. Tapi kita nak buat something, kita nak jadi something, kita kena ambil tahu dan kita kena persiapkan diri kita dengan ilmu. Macam mana nak dapat ilmu tu? Sama ada kita membaca ataupun kita kena
mencari tahulah. Mencari tahu tu bukan sekadar tanya dengan orang lama. Saya tak kata orang lama tu salah. Kita boleh tanya dia, tapi kita kena matchkan dengan teknologi yang ada sekarang, dengan kepakaran yang ada pada zaman kini. Kalau saya tak kisah orang nak bagi saya cadangan, tetapi saya akan cari tahu adakah cadangan tu bercanggah ataupun okey untuk kita buat dari segi perubatan zaman sekarang ini. Okay. Ada lagi satu yang buatkan saya stres. Orang tanya, baby you formula, guna susu formula ke breastfeed? Saya kata saya campur. Lepas tu dia boleh cakap dengan saya, janganlah macam tu, cubalah untuk bagi breastfeed dekat baby. Saya cakap, ya saya cuba bagi breastfeed, tapi susu saya tak cukup. Jadi saya kena campur. Doktor kata kena campurlah susu formula dengan breastfeed. Lepas tu orang boleh cakap dengan saya, saya tak pernah dengar doktor cakap macam tu. Ini first time saya dengar doktor cakap macam tu. Selalunya doktor nurse ni dia akan suruh breastfeed, dia tak galakkan untuk susu formula. Mungkin pada zaman dia doktor dan nurse cakap macam tu. Tapi kalau kita fikir logik, kalau susu kita tu tak cukup, takkan kita nak bagi baby kita kelaparan kan? Lepas tu dia boleh pula cakap dengan kita, jangan set mindset yang susu tak cukup. Nanti susu tu akan tak cukup lah bila kita dah mindset macam tu. Saya kata, itu bukan mindset. Itu saya cerita realiti yang sebenar yang berlaku. Mindset saya akan berusaha. Dengan usaha saya, insyaAllah susu tu akan ada lah. Kita tawakal kepada Allah macam tu. Jadi tak boleh kena orang kata, kita kena tengok fakta, dan seorang ibu yang menjaga anak, dia lebih tahu situasi dia dengan anak dia. Okay. Kenapa saya disuruh masuk, di-refer ke Hospital Sungai Buloh hari tu? Sebab pada awalnya saya nak bagi fully breastfeed kononnya. So saya bagi susu badan tak cukup, berat baby menurun. Susu formula saya bagi sikit-sikit je sampai saya kena refer ke Hospital Sungai Buloh, dan doktor sarankan, nurse pun cakap dengan saya kena top up dengan susu formula. Saya tak boleh pentingkan diri saya sendiri. Ya, kadang-kadang ada orang rezeki susu dia banyak, ada orang susu ni awal-awal tak ada, lepas tu baru ada. Ada orang yang memang direzekikan untuk bagi susu fully breastfeed sampai umur baby 2 tahun. Tapi ada orang yang tak ada rezeki tu, Allah bagi rezeki lain kepada dia. Jadi kita tak boleh simply cakap. Bila kita jumpa ibu yang bersalin, kita jangan simply cakap, sebab kita tak tahu apa yang berlaku antara dia dengan baby dia, masalah kesihatan dia, apa masalah dia, apa yang doktor dan nurse suggestkan kepada dia. Tapi sekarang ni kebanyakan doktor dan nurse, kalau kita tak cukup susu, memang dia suruh tambah susu formula. Takkanlah kita nak bagi baby kita lapar, lepas tu baby kita tak cukup zat, tak cukup nutrisi, kurus. Satu hal pula, kena jumpa pakar pemakanan pula. So saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa kepada mereka yang nak bagi cadangan, nak bagi komen, tinggalkanlah komen anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.